Hello guys, aku baru sampai dekat Sepang. So sekarang aku nak kena cari someone untuk dapatkan tiket. Sebab aku tak ada dapat pas. Aku tak dapat tiket tapi aku dapat pas. So aku sekarang ni nak pergi ke gate 1. Okay, nice. Wah, ramai siut orang. Macam orang ada. Okay, sekarang pukul apa? 9.30 pun panas. Okay, sekejap lagi kita sambung. Sini ada macam-macam pun. Kita tengok. Ni ada Petronas punya, TV, Honda. Ni Petronas punya tempat lah. Wah, ada F1 punya stimulate. Motor pun ada. Hai. Okey, saya perlukan item nombor 2. Get ready. Saya perlukan. So aku punya gate, aku nak kena ujung sana sekali. So aku kena lalu semua ke sini dulu. Alamak, sudah WhatsApp. Sekejap. Ni ada T-Sort, Yamaha, Honda. Okay, ni Suzuki punya part, punya boot. Modenas, Kawasaki, Kemco. Ni Modenas punya boot. Tadi aku jumpa Wan kata Suzuki ada launching sekejap lagi. So sekejap lagi kita tengoklah apa yang ada dekat Suzuki punya boot. Sekarang aku nak dapatkan pas dulu. Agak lambat, dia cakap 9 suku. Sekarang dah 9.30, 15 minit dah lambat. Nice, jom kita tengok pusing-pusing. Anda boleh dapatkan khasiat daripada pakar kami yang install kami pada Baito dan juga Brembo. If you internet to upgrade. Okay, thank you. So ya, aku dapat VIP pass. Cantik oh.
So sekarang kita turun dekat dia punya garage. So sebabkan kita ada VIP punya pass, kita akan dapat tengok motor depan-depan, MotoGP lah. Oh. Oh, ni motor. Kita tengok Honda. Oh, nice ah. Alah macam ini sayap apa terbang. Can we selfie? Okay, thank you. Video. Bye. Kenapa? Yes, dapat. Ramai orang cakap ni untuk apa. So kita tengok. Ini semua litar. Okay. Nice. Selfie. Apa dia cakap bro? Mungkin dia cakap welcome to Malaysia. Oh ke Blue Leo. Aku dengan Blue Leo je. Hi. Hi. Thank you. Thank you. This one. Oh. Oh, Yamaha. Oh, dalam banyak-banyak aku rasa motor ni bagi aku cantik lah sebab dia striking. Lawa siot. Color dia memang macam Indonesia, Pertamina. Ya, aku rasa Indonesia punya sponsor. Okay, ini Pedro Acosta punya motor pun nice, Red Bull. Oh, nice right. Nice. Lama, dia ada 4 biji tim dia. Hi, thank you. Oh. Kita ambil je semua.
tengok Apriliamnya. Oh lama, ini pun cantik juga. Okay, dah last. Kita semua naik ke atas. So kita akan continue nanti ke atas pula. Mana view. Okay, semua tengok. Makin rapat. Nampak tak? Yang semua tu makin rapat. So maksudnya semua kena di atas. Oh, atas jam bro. Atas gram lah jam. Okay, let's go. Kita continue nanti. Okay guys, so video sampai di sini saja. Thank you for DHL for sponsor VIP Pass room. So next video nanti aku akan share. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Thank you bro. Bye.